وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadil Tuan Imam, Pusi Rasul Jatang Kuasa Masjid, khususnya pada tuan-tuan, puan-puan, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipertemukan oleh Allah. Kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan, diberi keazaman, dimudahkan oleh Allah taala kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini, dapat sama-sama solat maghrib berjamaah. Dan insyaAllah lepas ini kita sama mengisi antara maghrib isya ini untuk kita beringatkan, meningkatkan amalan kita kepada Allah Ta'ala dengan berkuliah, mengaji, tadabbur, yatadarasun al-Quran illa nazla alaihi musakinah. Bila kita mengaji, berkuliah, belajar Quran, dan bila kita belajar kalamullah, dan Allah Ta'ala, Nabi kata akan turunlah keterangan pada hati kita insya-Allah. Jadi segala anugerah, pemberian, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, maka kita wajib bersyukur, wajib terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mana spek tadi? Ustaz. Spek mana? cuba. Cuba tak? Sama kita? Oh ada, Allah Akbar. Terus tak? Cuba. Allah, umur muda, mata tua. Okey. Ni lebih sikit. Lebih afdal. Tadi bagus, ni lebih afdal. Lebih afdal ni. Okey, insya-Allah kita malam ni pertama tuan-tuan kita sambung dulu kuliah kita dan kita niatkan dulu iktikaf, nama iktikaf fi masjid sunnatillah taala. Aku beriktikaf masjid kerana Allah Taala. Dan insya-Allah kita akan baca Yasin ayat yang ke-49 47 48 wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Jadi kita sebelum mulakan baca Quran, kita sama-sama dulu baca umul Quran dulu. Maksud Al-Quran iaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, baca surah ayat ke Yasin ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Sadaqallahul Azim. Baik, kita baca sikit tengok ayat Quran ini.
kita baca yang lepas. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang kafir itu akan bertanya dengan cara olok-olok, kapan ya Indonesia, bilakah berlaku hari kebangkitan itu terhadap jika kamu orang yang benar. Orang kafir mau olok-olokkan, bila jadi ni, lama dah ni, tak kiamat-kiamat lagi. Jadi orang kafir olok-olokkan kalamullah ini. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Dan hanya menunggu satu teriakan, suara tiupan sangkala yang pertama yang boleh menghancurkan bumi ini. Teriakan itu sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka akan membinasakan, semua akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar-tengkar. Wahum yakhsimun. Mereka akan hancur, akan rosak, akan mati, dan mereka pun akan bertengkar. Bilakah kena dibangkitkan di padang mahsyar nanti? Tuan-tuan sekian, terlihat bagaimana orang kafir, orang musyrikin Mekah zaman Nabi SAW, dan ayat ini sebutkan bahawa dia olok-olokkan Nabi, olok-olok. Kan? Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercerita iman pada Allah Taala. Kan? Untuk cerita ada kebangkitan, ada syurga, ada neraka. Itulah peranan Nabi. Kan? Nabi dan Rasul. Jadi orang-orang kafir Quraisy dia akan protes, akan bantah. Dan dia kata zaman Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW tak hancur pun lagi bumi ni. Kan? Tak hancur pun lagi, tak berlaku kehancuran pun. Kan? Itu dia punya olok-olok. Kan? Wa'adu in kuntum shadiqin, kalau Allah benar. Tapi Allah apa? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Kamu tak tunggu pula masa detik bila sampai masa bila Israfil tiup sangkala sekali, maka ta'khudhuhum, maka dengan tiupan itu akan hancur semua, akan ambil semua nyawa. Malaikat siapa yang paling akhir kali cabut? Makhluk mana yang tak akhir sekali akan mati? Siapa ni? Israel. Siapa je? Alam ini semua mati. Syaitan, iblis, pokok, binatang, semua mati. Termasuk malaikat. Siapa yang akhir sekali mati? Apa? Israel. Bila Israel tahu manggil dia, okay, tu. Tapi sebenarnya yang mati sekali ialah Israfil. Israfil sebab tugasnya meniup sangkala. Bila tiupan sangkala pertama, semua akan mati kecuali Israfil dan Allah Ta'ala. Dalam kitab disebutkan cerita kisah-kisah hujung alam ini. Israel pun dah mati. Israel dah cabut rambut habis semua. Kemudian Israel nak cabut nyawa Israfil. Tak boleh sebab Israfil peranan dia penutup. Bila tiup sangkala sekali, hancur semua sekali. Satu alam semua habis. Kan? Bila Israfil. Lalu berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Israfil kata, ya Allah, aku denganmu tinggal. Jadi engkaulah kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah kata semua akan rosak, semua akan binasa, semua akan mati kecuali Allah sayang tunggal yang esa. Maka ketika itu matilah Israfil setelah pertugasnya meniup sangkala. Kan? Iaitu maka Israfil yang akhir sekali. Siapa yang bangun sekali mula-mula?
Siapa yang bangun sekali, mula-mula sekali bangun, dibaikkan perang mahsyar? Israfil juga. Sebab Israfil peranan, tiupan sekali yang kedua, in kanas illa sayhatan wahidatan, kan? Fa iza hum jami'un ladaina muhdarun, akan datang terbincang. Hanya sekali tiupan yang pertama sekali je. Tadi tiupan pertama hancur bumi, mati semua. Kemudian tiupan kali kedua, semua muhdarun, semua akan dikumpul di padang mahsyar. Kan? Jadi maknanya Allah Ta'ala hidupkan dulu Israfil. Tugasnya meniup sakala. 2 kerja je dia buat. Tidak adil, kata orang kata. Tugasnya tiup sakala, mati semua. Tiup sakala kedua, bangkit semua. 2 kali je kerja. Ini tidak adil lah. Tak boleh, itu kerja dia kan. Kerja mereka. Tuan-tuan bayangkan, Allah tengok macam Nabi Muhammad SAW masa dia Isra Mi'raj kan. Lampih pertama malaikat, malaikat kedua malaikat, sampai 7 suruh malaikat penuh. Semua beribadah. Yang sujud, sujud. Yang rukuk, rukuk. Yang bertasbih, tasbih. Berapa puluh bilion malaikat yang mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas masing-masing. Kan? Jadi maknanya masing-masing peranan. Israel cabut nyawa aja. Kan? Israfil tugasnya tiup sakala pertama, mati semua, hancur semua alam. Mati tiupan kali kedua, semua bangkit di padang mahsyar. Tu ada cerita di sebalik kisah bagaimana akhir, iaitu makhluk Israfil dengan Khaliq, iaitu Allah Taala. Kan dia berdialog dalam tafsir Azhar saya disebutkan itu kisah bagaimana penghujung alam ini sebelum belum dibagikan di padang mahsyar. Jadi orang kafir Quraisy dia main-main lagi ya. Ma yanzuru illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka bertengkar lagi. Orang kafir bertengkar, apa jadi ni? Kan? Kan dalam surah apa tu sebutkan kan? Apa ya? Surah apa yang sebutkan berlaku hari kiamat? Afala yanzur ilal ibil kayfa khuliqat. Kan? Bagaimana mengandung, orang yang mengandung akan gugur, kan? Manusia seperti kal katu, kal ainil manfush, kan? Apa itu? Kal ainil manfush. Apa itu depan tu? Allahu Akbar. Manusia seperti kal katu, semua berlanggar. Apa jadi ni? Apa jadi ni? Tengok, wahum yakhsimun, mereka bertengkar, berlaga, bergaduh. Bila dengan tiupan sakala yang pertama, semua dah akan mati, semua akan mati ya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak akan mampu buat maksiat. Tak mampu cakap maksiat dah. Sebab apa? Semua akan mati. Kan? Semua akan mati. Jadi masa tu tak mampu, tak ada satu pun yang akan membuat wasiat, pesan pada anak, tinggalkan anak harta ya. Tak ada. Bila tumpakan pertama, semua tu akan mati. Tak sempat nak wasiat. Dan wala ila ahlihim, takkan sempat kita nak kembali pada keluarga, tak sempat dah. Nak jaga isteri, nak jaga anak, nak bagi pesan, anak-anak solat, jangan tinggal solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, inilah masa saya lah tuan-tuan. Tengok anak-anak tak solat, sedih, syahdu. Kena pesan. Anak kita, cucu kita dalam rumah, bayangkan orang tak solat di rumah, menutup pintu rezeki ahli rumah itu. Ada rumah tak solat, isteri tak solat, tak bertudung, anak tak solat, kan? Jadi payah rezeki tak masuk rumah sebab ada orang yang langgar hukum Allah. Orang yang takabur. Kan? Jadi Allah kata wala ila ahlihim yarji'un, tidak akan kamu kembali kepada rumah tangga, tak boleh pada pesan pada mak ayah, pada anak-anak, tak ada pesan dah. Semua hari kehancuran. Kan? Kemudian
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Sehingga mereka tidak mampu buat satu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Lalu jumpaat ini adalah jumpaat sangkala yang kedua yang membabitkan orang-orang dalam kubur. Kan? Mina ajdath ila rabbihim. Ajdath itu kubur-kubur. Semua akan kembali ila rabbihim yang silun, mereka semua keluar secara bergesa-gesa menuju kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kisah rukun iman. Ini ayat ni nak ceritanya, nak bagi tahunya ada hari kebangkitan. Orang-orang orientalis, orang-orang free thinker, mereka anggap bila orang tu mati, hancur, lebur, habis lah. Tutup kes, tutup cerita. Kan? Tak ada apa dah berlaku. Tetapi kita yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat, wa nufiqa fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Dulu dah pesan. Kan? Allah pesan ni ada awal-awal lagi dah. Kan? Dengan tiupan sangkakala kedua, maka semua bangkit daripada alam kubur, bertemu pada Allah Subhanahu wa taala untuk hari mahsyar, untuk hari perhitungan, untuk hari pembalasan. Semua gegas daripada kubur masing-masing. Di manakah padang mahsyar? Wallahu alam. Kan? Tapi kata ulama kata, ada yang menyebutkan bahawa padang mahsyar itulah bumi ini juga. Kan? Bila Allah bumi ini dijadikan semua bumi ini tuan-tuan sekian diisi dengan daratan hanya 30% saja. Bumi ini daratan hanya 30%. 29.8%, 30% saja. Sedangkan lautan ialah 70%. Semua banyak air, tasik, lautan, laut Hindi, laut mati, semua adalah lautan. Daratan hanya 30%. Berbanding lautan yang penuh air ialah 70% alam ini. Jadinya dalam kitab tak ingat dikata akan datang, ni kata ulama lah, ulama kalam kata, ada katakan bahawa padang mahsyar itu di bumi ini, di mana rupanya bukit bukau yang bergunung-gunung ni dia akan terbang, akan tutup semua lautan, tutup lautan. Jadi ketika itu bumi ini penuh dengan daratan saja. Kan? Berkumpullah di padang mahsyar semua orang. Berkumpul situ. Tuan-tuan bayangkan sekarang ini penduduk bumi sekitar 7 bilion. 7 bilion itu pun satu hari wajib ada yang hidup dan ada yang meninggal. Betul tak? Hari-hari ada mati, ada hidup. Hari-hari orang bersalin, hari-hari ada yang meninggal. Penduduk bumi tidak akan habis. Sebab itu sekarang ni Singapura amat sedih. Kena buat tindakan, kempen supaya laki-laki, isteri, anak muda, perempuan dia cepat-cepat ramaikan anak. Dia pun risau sebab generasi mereka makin pupus. Kan? Dia kata dulu kuat-kuasakan anak boleh seorang, 2 orang saja boleh maksimum. Kan? Sekarang ni baru dia tahu, kan, generasi bumi makin hancur, makin hilang, makin tak ada. Jadi mak itu bayangkan, semua orang kafir, orang munafik, orang Cina, orang India, Bangladesh ke Myanmar ke, semua berkumpul di padang mahsyar. Daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul di padang mahsyar beberapa bilion orang, wallahu alam. Tuan-tuan, ketika itulah kita bayangkan macam mana kita banyak ke bekalan, kan? Boleh ke top up amalan kita yang sikit ni untuk membantu kita di padang mahsyar nanti. Cuba muhasabah balik, sama-samalah kita buat, kan?
Tak sama baca Quran, Allahu Akbar. Cukup ke dah amalan? Memang Allah bagi rahmat. Pilihan Allah Ta'ala betul. Bacalah mana pun. Allah tak bagi pilih tapi Allah tak ada apa pun. Tapi kita sebagai hamba, sebagai orang berpegang sudah berjamaah, kita buat persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buatlah bekalan, sebagai bekalan ialah takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok, wa nufiqa fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Dengan satu tiupan kali yang kedua, semua akan berkumpul, akan berhimpun dengan gesa-gesa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan datang, dia akan cerita balik bagaimana hari kebangkitan daripada alam kubur. Qalu ya wailana, kan ini baru ceritakan alam kubur. Jadi sebab itu tuan sekalian, ini dalil mengatakan bahawa tolak orientalis barat, tolak orang-orang free thinker, tolak pendapat orang-orang yang kata tidak berlaku pada hari kebangkitan. Kan? Sebab itu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Tuan-tuan, di kubur pun kita dibangkitkan semula. Di kubur pun kita baca dan talqin kan. Bila balik saja, kan? Dalam kitab hadis sebutkan kan, bila meninggal seseorang itu, perginya ke kubur 3, kan? Baliknya 2. Apa dia balik 2? Keluarga dan saudara dia kan. Tinggallah amalannya, kan? Tinggal amalannya di kubur nanti, membantu kita untuk kita bertemu Allah Ta'ala. Betul-betul bayangkan alim ulama yang nulis kitab, kitab jadi baca, diamalkan. Allah Akbar. Lama lagi kiamat, dia dah rasa kenikmatan syurga masa di kubur lagi. Di kubur lagi dah dapat kenikmatan. Bagaimana dapat nikmat syurga. Orang yang bangkang, orang yang maksiat, yang kufur dengan Allah Ta'ala, dalam kubur pun dah rasa sakit, dah rasa azab, dah rasa patukan ular, syajul akhras, kan? Dah dapat hempitan kubur yang sakit. Azab neraka tu, azab akhirat dah rasa dalam kubur lagi. Orang yang asli, orang yang banyak derhaka pada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita doalah moga-moga tergolong di kalangan orang yang mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari tiada naungan kecuali dengan Allah Ta'ala. Kan? Ya sab'atu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan akan mendapat naungan pada tiada naungan kecuali dengan Allah Ta'ala saja. Kan? Antaranya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bimasajid. 7 golongan itu, satunya antaranya ialah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Kita ni lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita kan. Mudah-mudahan jadi satu dia, pembantulah kita. Syukurlah kita. Moga-moga satu ni termasuk orang yang mendapat naungan, bantuan, syafaat di padang mahsyar nanti. Kita bila ke nak masuk waktu maghrib? Kan? Besok subuh aku nak pergi kat masjid subuh. Nak terikat masjid. Kan? Habis subuh, bila ke nak masuk waktu zuhur ni, kan? Pergi ke masjid. Habis zuhur, bila ke nak masuk waktu asar ni, kan? Jadi kita terikat dengan masjid. Itu tanda orang beriman, dan itu adalah orang yang mendapat naungan Allah Ta'ala pada hari tiada naungan di padang mahsyar nanti. Jadi kita kena yakin tu. Yakin hari kebangkitan di padang mahsyar nanti, kan? Jadi kita boleh menafikan. Sebab tu kalamullah Allah yang tulis dalam Al-Quran Karim ni, ya. Allah nyatakan dalam Al-Quran Karim. Taib. Wallahu alam. Itu saja untuk kita punya Quran dan juga tafsir. Jadi kita masuk terusnya, kita tengok sikit beberapa kalimah yang boleh kita ulas malam ni berkenaan kita tengok dulu. Taib. Saya nak ulang pelajaran yang lepas. Kalau tak hafal, alhamdulillah.
Tak hafal, kena denda. Tak boleh balik masjid. Okey. Kita tengok banyak kalimah. Setiap kalimah ataupun perkataan, kalimah ataupun perkataan, dia hanya 3 saja dikategorikan. Kalimah dalam Quran, dalam kitab Jawi, kitab Rumi, kitab apa-apa pun 3 je kategorinya. Sama ada dia isim ataupun dia ada fa'il ataupun dia cakap malu Pak, cakap apa dia, apa Haji Baik, dah lama dah lupa lah Ustaz. Huruf betul lah tu huruf semua perkataan Arab, Quran, hadis, kitab Rumi, kitab Jawi, kitab pondok, kitab tua, semua tu hanya 3 kategori. Sama ada dia tu isim, sama ada dia fa'il ataupun dia huruf. Ni kita bincang lepas lah. Okey, fa'il ni pula kita ada 3 bahagian, 3 nama. Apa namanya? Fi'il madhi. Yang kedua mudhari'. Yang ketiga fi'il amar, fi'il suruhan. Jadi fi'il madhi ni fi'il past tense, yang lalu kan, perbuatan yang telah berlaku, telah berlalu kan. Mudhari' ni 2 makna, fi'il sedang berlaku dan akan berlaku, sedang berjalan dan juga akan berjalan. Itu 2 makna. Fi'il mudhari' namanya. Ni present tense and future tense kan. Sekarang dan akan datang, 2 makna situ. Amar fi'il suruhan. Ijlis, kul, uktub kan. Wa kulu washrabu. Apa? Makanlah, minumlah, wala tusifu, jangan lebih-lebih. Tengok, itu khitabullah kan. Okey. Dalam fi'il mudhari' ini, ni kita sebut sikit je contoh. Kan? Dia kalau satu muzakkar, dia namanya fi'il mudhari'. Kalau minum, yashrabu kan, seorang dia minum. Yashrabani, 2 orang minum. Yashrabuna. Nampak? Ini seorang je minum. Ini 2 orang minum. Ini semua mereka itu minum. Nampak? Ini kalau Arab, kalau bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, singular and plural, satu dan ramai. Tapi Arab 3. Dia yashrabu, minum, kan? Yashrabu, minum. Yashrabani, 2 orang minum. Ni 2. 2 orang minum. Ini yashrabuna, mereka semua minum. Semua ada contoh. Qul huwa, kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, yakni Allah yang hanya satu. Kan? Jadi yashrabu ialah fi'il mudhari', dia sedang minum dan terus minum. Ini dia 2 orang minum dan terus 2 minum. Ini mereka semua minum. Kan? Semua minum. Sedang minum dan terus minum. Tak tahu sampai bila. Minum, menyak sampai buncit perut. Namanya yashrabuna. Okay? Kalau perempuan apa dia? Ingat tak? Kalau perempuan jadi apa? Sabar,
Ni ini tashrabu ini untuk hiya. Oh, ni hiya. Ya, ada beza dia. Yashrabu, dia sedang minum. Tashrabu, dia sedang minum, tapi untuk perempuan. Ni he, ini she. Ya, kemudian tashrabu, tashrabani, ni pelik sikit. Yashrabna, ni perempuan sikit, hunna. Hiya, huma, hunna. Okey tuan-tuan, saya hari ni nak ceritanya pasal satu ni je, yashrabuna. Dalam kita baca tadi banyak ayat-ayat yang sama macam ni wazannya, acuannya, bacaannya. Kita baca 48, 49, 50, 51. Cuba cari. Ada tak macam ni lebih kurang dia punya perkataannya? Wahum yakhsimun. Tengok. Ni. Ini fi'il mudhari', maknanya zaman dulu lagi, zaman Nabi Muhammad, dan berterusan mereka ni berpelagah, bergaduh bila dibagikan di padang mahsyar nanti. Apa lagi? Fala yastati'una la fala yastati'una, dia mereka ni dari dulu sampai hari kiamat takkan boleh nak bagi wasiat, takkan boleh nak cari siapa-siapa nak tolong dia. Tak ada, no way man, tak ada harapan. Ya, sebab itu sebut fala yastati'una, sampai kiamat pun tak ada siapa yang boleh bagi wasiat, bagi pesanan, bagi orang untuk ajar, jumpa adik-beradik, jumpa anak pinak, nak wasiat, tolonglah, kan? Tak ada. In kana illa sayhatan, bila tiupan sangkala, no way, dah tak boleh dah nak wasiat ataupun satu lagi, wahum yarji'un, kan? Banyak lagi. Ni ya. Wala ila ahlihim yarji'un. Tak boleh, takkan kembali. Dari dulu sampai hari kiamat, tak akan boleh kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Nampak? Jadi sini maksudnya zaman Nabi SAW, dan dia beritahu, dan sampai sekarang, sampai hari kiamat, mereka semua tak mungkin dapat kembali kepada keluarga mereka bila dah berlaku tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kan? Ada lagi? Faham? Yansilun, bergas. Semua tu akan bergas. Ya? Semua daripada kubur. Wa nufiqa fi suri, dengan tiupan sangkala, fa izahum minal ajdathi, semua daripada kubur, ila rabbihim yansilun, semua bergas. Orang-orang dari kubur nanti sampai hari kiamat nanti bila sampai tiupan sangkala semua akan bergas, bergerak untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, banyak lagi ni. Kan, dari situ maksudnya bila jumpa ayat-ayat ni, maknanya sampai kiamat orang ni bergaduh manjang. Sampai hari kiamat pun mereka takkan boleh bagi wasiat pada sampai hari pada keluarga mereka untuk tolong, untuk bantu, untuk bagi rasuah ke, kan, untuk kautim ke. No, tak ada kautim lah. Ya. Bila sampai tiupan sangkala, dah tak ada kautim lah, nak bantu tak boleh, no way, tak boleh.
wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak akan kembali kepada keluarga mereka. Tak, no way, tak boleh. Tak mungkin. Ya. Sebab itu yarji'un maksudnya akan datang hari kiamat, jumpa sekala, wala ila ahlihim yarji'un, tak mungkin semua akan kembali di masa akan datang. Itulah kalamullah yang hebat. Ila rabbihim yansilun, bergegas daripada kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bergesa-gesa bangun daripada kubur bila jawapan yang kedua. Nampak? Jadi itu maknanya kita tengok ayat ni, oh, maknanya ni akan datang pun akan itulah manusia akan tak betul lah, kan? Jadi itu dapat kita dengan namanya fi'il mudhari', perbuatan yang sedang berlaku zaman itu, zaman Nabi, dan sampai hari kiamat akan berterusan berlaku benda-benda itu, kan? Mereka berbaloh, bertelagah, macam-macam lah, kan? Sebab dia tak tahu apa yang berlaku pada hari kiamat nanti. Wallahu alam. Itulah beberapa kalimah yang kita jumpa, kita faham, nampak, oh ini maknanya, kan? Kemudian satu lagi tengok jamak ni. Ini jamak ni muzakkar saja, lelaki saja ke? Perempuan tak masuk ke perempuan? Ini semua laki-laki ni. Berbalah ni laki-laki, ini fala yastati'una, mereka takkan mampu nak bagi wasiat laki-laki je. Semua kembali kepada Allah, kan? Perempuan tak masuk ke? Tak ada perempuan kan? Itu kembali kepada ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab. Bila sebut lelaki, termasuklah perempuan semua sekali. Bila sebut perempuan, hanya perempuan saja, kan? Sebab itu contoh Nabi sebut apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar tu wajib bukan pada muslim. Muslimah tak masuk ke? Tak. Muslimah termasuk juga wajib belajar. Jadi walaupun tak ada nama perempuan, kan? Semuanya muzakkar, laki-laki, tapi ayat ini, kalimah ini termasuk dengan perempuan sekali. Sebab bila muzakkar masuk muannas, perempuan juga. Bila muannas, muannas sahaja. Itulah kekuasaan pada lelaki, pada rijal di situ. Wallahu alam, kita baca sikit lagi. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون صدق الله العظيم. Waduh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم فقنا في الدين وأن تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوام فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Minta maaf ada kesilapan. InsyaAllah kita bertemu lain masa dan ketika pada akan datang. Moga dipanjangkan umur dimurahkan rezeki insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.